Dekat tangan aku ni ada satu lampu suluh torchlight lah. Okey. Dia punya lampu suluh dia macam ni bentuk dia, dan body dia kalau korang tengok, dengar bunyi dia macam ni Okey. Kemudian dia menggunakan USB Type C macam ni. USB Type C dia ni dia secure dengan getah yang macam ni. Jadinya korang tak perlu risau lah untuk macam kalau setakat macam nak pergi hiking sikit-sikit kan, masuk hutan ke, kalau setakat terkena air sikit-sikit tu tak ada masalah lah. Okay, so aku nak try dia punya performance dia macam mana. Jom ikut aku, kita pergi tempat yang gelap sikit. Okay, kita nak try. Ini dia punya lampu suluh tu. Okay, so aku tekan on dulu. Okay, dia boleh on macam ni. Kemudian ni mod, antara mod yang ada lah. Dia boleh klip macam ni, kemudian terang sikit, kemudian dia boleh klip macam ni. Jadi untuk emergency ke apa, kalau macam tepi highway, tepi jalan ke, so boleh lah guna. Okay, so dia punya lampu dia, kalau korang tengok, dia boleh besar macam tu, kemudian dia boleh kecil macam tu. Korang tengok tu, nampak kan? Dia boleh kecil macam tu dan bila kecil macam ni, korang boleh control. Nampak tu, dia boleh kecil macam tu Kalau tengok kan, macam bulan tu kan. Ni yang macam ni biasanya kalau macam untuk korang nak suluh apa-apa ke, boleh lah guna yang kecil macam tu Okay, so kalau korang nak dapatkan torchlight ni, boleh tengok dekat bawah sekarang.